bercuti dekat kawasan Dusun Durian dekat sungai. Ada durian. Tu durian. Durian. Wow, nampak tak? Durian. Atau bumbung je durian. Bumbung. Musim durian. Kita jalan dekat Pontian. Kebetulan musim durian. Tadi ada orang jual durian dekat jalan. Lokasi homestay kita. Ni homestay kat sana kawasan sungai. Kat situ nampak tak ada jaring-jaring tu. Pokok durian tau. Tadi kita orang lalu bawa durian tu. Ada durian gugur. Jom kita tour kawasan homestay. 200.5. Dia tak payah deposit tau. Pakcik ni baik gila. Kita owner homestay pun kita ambil deposit. Tapi pakcik ni memang baik lah. Ni rumah 2 bilik. 2 bilik kot. Ni homestay. Ya Allah, bersih. Satu malam 200.5. Nak bawa family pun boleh. InsyaAllah akan datang lagi. Ni bilik queen. Depan bilik 2 katil single. Ni dapur. Bersih sangat-sangat bersih. Telekong, water dispenser. 3 bilik. 200.5 3 bilik. Ya Allah, murah. Sebelah sungai. Kawasan durian. Tapi dia macam ke dalam sikit lah. Bilik air ada 2. Bilik air ada 2. Dapur. Murah 200.5 Pinggan mangkuk. Cawan kuali semua ada. Icebox. Periuk nasi pun ada. Tinggal nak masak je. Ya Allah. Nak stay sini lama sikit boleh tak? Yang besar gila. Boleh ajak family awak? Best lah. Ada TV. Dapur. Kata queen. Nak tanya pakcik tu kalau agaknya rasanya 2 unit ni. So bolehlah family day besar. Ya Allah. Memang feeling suasana kampung. Okey, ni buah pulasan tapi belum masak. Siap ada tempat BBQ. Ada tempat pesi basuh kat luar. Ada ni apa tu, tempat basuh baju. Ini kalau nak stay lama pun boleh weh. Selesa gila. Macam betul-betul suasana kampung. Bulan 8 insyaAllah ada saudara kahwin. So kita akan stay sini lagi lah. Saudara dekat area Pontian juga. 3. Kebetulan kita sampai musim rambutan. Banyak Nanti nak minta izin owner rumah dulu. Ni kawasan sungai. Dia mengalir daripada Gunung Pulai. Two, three. Wow. Takut ke? Jap. Okey, tu. Dah. Cepat. Nak naik lagi sekali. Mami, cepat naik. Okey. Wah, dah pandai adjust. Kejap nak kena tarik. Okey. Tu. Sungai ni dia ada pumpkin. Ada buai ni. Lepas tu dia ada kawasan mengalir sikit lah. Ni dalam sikit. Tapi kali ni kita pergi macam air kotor lah. Macam lumut sikit. Dia ada musim-musim dia kot. Kalau musim hujan dia elok sikit kot. Air lagi jernih. 2, 3. Kita naik buai. Jap. Maya nak juga. Alamak, tarik. Dah. Daddy tak boleh ni. Nama homestay yang kita duduk, Saujana Homestay. Dia dekat area Pekanenas. Okey, ni tempat kawasan sungai. Homestay sini. Seberang jalan sungai. Ni pun kawasan tanah pakcik tu lah. Ada pokok durian.
Okey, cuma kena pilih timing lah. Masa kita pergi macam kotor sikit airnya. Kalau air lepas hujan tengah hari, ada jernih lah kot. Saya tengok review dengan orang post kat Facebook, banyak yang pergi waktu time air jernih, lepas tu air Durian 3 biji. Oh, Dia makan okey, terima kasih. Daripada sini tau. Habis? Dalam rumah. Oh, dua rumah. Ini terus pagi-pagi jadi ni. Ownernya. Dia dah lama tak hujan, jadi harus pelan. Oh. Tapi tu dah jenis dah. 3. Tuh. Masih ni pegangan ni. Sengaja. Alhamdulillah. Sini ada tempat bilas. Atas tu ada surau. Owner bagi durian. Ya Allah. Musang King, babe. Musang King ada star ni. Ni durian biasa. Ni nasib lah kalau you all datang time musim durian. Kebetulan ada durian. Owner akan bagi. Kebetulan lah. Ni tadi area sini dia kata tak ada. Ni durian yang dibagi ni area rumah dia. Nasib lah kalau ada rezeki korang. Kalau tak ada, area sini ada jual apa tu? Ada dusun dia. Dusun landak tadi. On the way ke sini nanti ada apa tu? Signboard lah. Kat situ pun you all boleh beli lah. Tapi tengok pada musim. Musim durian dekat Kampung Pontian. Ikan kowe. Ada complimentary. Nescafe. Teh-o. Gula. Cawan. Waiting for the durian. Ayo. Buka. Ketat Boleh? Mana ada wifi, ada TV. Selesa. Walaupun dia macam rumah kampung tapi bersih, yang teramat, sangat selesa. Makan. Tu rumah homestay dia siap ada lampu kelap-kelip. Tu suasana malam tenang je. Macam rasa balik raya kampung lah. Sebelah rumah anak-anak dia, anak-anak owner homestay ni. Tanahnya 2 ekar. Rumah anak-anaknya pun dekat-dekat sini je. Makan dekat dengan homestay. Tadi owner homestay cakap jalan terus dekat dengan surau. Okey ni Dia kata kalau nak apa tu makan-makan. So malam ni kita tak masak. Sambung makan durian kat dapur. Sedap bani. Ya. Homestay. Best. Sedap tau. Ya. Homestay kampung. Best. Creamy. Sekarang pukul 9 pagi. Kita nak pergi mandi sungai. Ni suasana kampung pagi. Gitu. Ada bunyi burung tadi. Mami. Kita nak pergi mandi sungai pagi ni. Ni suasana pagi. So, tengah bunyi burung berkicau pergi tadi. Tu rasa suasana kampung. Ada rambutan you all. Tu nampak tak? Kebetulan kita datang. Rambutan banyak tengah masak. Tinggal petik je. Tuan owner izinkan. Tu dia buat rounding tu, kebetulan baru sebut nama dia. Ni pokok-pokok durian dia. Tapi dia cakap durian kat sini kalau gugur, rezeki lah boleh ambil. Cumanya kena peram 2-3 hari, tak boleh terus buka. Sungai kat sana. Okey. Ini homestaynya. Sarjana Homestay. Dekat Pekan Nanas. Okey. Ni homestay ni ada kursi malas, ampai. Tempat BBQ pun dia sediakan. Tu. Kita nampak ada durian gugur. Sebiji.
Okey. Nanti kita ambil. Ni. Minta izin lah. Dengan tuan tanah. Minta izin. Tapi katanya durian sini kena peram sehari ke 2 hari. Durian. Tapi ni tak boleh makan terus. Letak kat depan. Durian yang tak perak pun berak. Ini selesai. Aku ni tengah rakam tau. Aku tengah rakam. Kau ni apa? Nak jom. Okay, Daddy dah simpan durian. Sekejap lagi kita minta izin tuan tanah lagi sekali. Keberkatan tu penting. Walau RM1 kena minta izin. Walau sebiji buah, seketul kena minta izin. It's amanah. Tu. Alhamdulillah. Jenis sikit lah. Semalam keluar. Ada ikan. Ni nampak ada ikan. Okay, hari ni punya jernih. Baru kita nampak ada ikan tu. Tu. Nampak tak? Ada ikan lah. Tu. Nampak tak ikan-ikan? Sini, sini, sini. Nampak tak fish? Fish. 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 Mami. Nampak tak bawa roti lah. Sekejap lagi keluar nak beli roti. Okay. Titik je. Nak ikut. Boleh bawa budak. Ni fish kecil-kecil. Okay. Takut. Tu. Pagi ni betul kata pakcik tu. Air jernih. Sekejap tak nampak nak rakam. Naik. Sekejap. Ikan-ikan tu pergi kat awak yang. Siapa ni? Jangan ambil, dosa. Dia ada mini jeram kat sini. Ada biawak. Mana tu? Ada. Baik-baik ada biawak. Kecil je. Anak biawak. Tu. Anak biawak. Oh, dek. Ready to check out. Okay, ni kita tunjuk sikit lah video kita check out. Kenapa sebelum ni pernah check in dekat hotel, dia cakap kita check out dalam keadaan kotor. Minta pula bayaran. Tapi insyaAllah lah pakcik ni baik. Pakcik yang owner homestay ni baik. Dia takkan buat yang macam tu lah. Dia takkan scam saya macam tu. Tu durian nanti sekejap lagi kita minta izin. Durian kebun dia. Alamak, kabur. Okay. Jom kita tengok. Okay, rumah dalam keadaan bersih. Semalam kita anak beranak guna satu bilik je. Bilik ni kita tak gunakan langsung. Masih dalam keadaan bersih. Cuma itulah lantai kena sapu mop sikit lah. Sebab tadi kita bawa balik pada sungai kan. Bilik ni je lah kita gunakan. Cuma cadar tu lah kena susu anak semalam. Cadar bersih. Last time kita check out depan hotel dekat Segamat, dia kata anak saya kencing dekat atas katil. Macam tak logik, kat rumah pun tak ada macam tu. Ni bersih Alhamdulillah. InsyaAllah lah pakcik ni baik lah. Owner homestay ni baik. Oh, sebab perasan. Ada abuk susu. Sekejap lagi kita pergi bersihkan. Okay, ni ruang tengah. Bilik ni kita tak gunakan semalam. Masih dalam keadaan bersih. Bilik air. Okay, clean. Takut juga kan? Bersih. Faham lah, mana tahu kot. Ada sisa-sisa. Okay, dapur pun bersih. Cuma ada sampah sikit Tak tumpu sampah kat depan. Bawa lah ke depan. Senang pakcik tu. Pakcik tu bagus. Owner homestay ni dia ada sediakan plastik sampah. Okay, semalam ni je lah yang kita gunakan. Basuh siap-siap. Sebab mak saya pun owner homestay.
kita lagi suka kalau gas baiklah kumpulkan kat depan terus. Senang. So nanti siapa-siapa yang menginap kat homestay mak saya pun sama. You all letak kat depan je. Buang sampah, kita sediakan sampah setiap bilik, dekat dapur semua. Nanti kita tinggal tunggu bersihkan, letak kat depan je. So cleaner datang ataupun owner datang, tinggal bersihkan sikit-sikit. Kalau boleh jangan terlalu selerak lah. Ni kita pun check out check out homestay orang pun dalam keadaan bersih. Cuma kena bersihkan sikit-sikit je lah bahagian lantai, sebab kita tadi baru balik daripada sungai. Tu lah. Tapi so far tak adalah terlalu kotor sangat. Dalam setengah hari kot, kalau ada orang nak check in hotel, check in homestay dia, bersihkan dalam 2 jam ke 3 jam dah orang boleh masuk. So siapa-siapa yang duduk dekat homestay mak saya nanti pun macam tu jugalah harapnya. Anak nangis. Okay, kita nak check out from Saujana Homestay. Alhamdulillah, terbaik suasana kampung. Tenang, walaupun kita tinggal dalam keadaan bersih sikit lah. Adalah sikit yang kena kemas. Macam lantai ni kan, tadi kan balik daripada sungai. Tu je lah. Tu, ya Allah, nanti rindu lah tempat ni nak datang lagi lah. Sebab dekat je dengan rumah. Rambutan. Lepas tu sungai belah sana, pokok durian. InsyaAllah lah next musim durian lah kita datang lagi. Okay, bye. Okay, kita dah nak balik. Rumah kopi Kita pergi makan dekat rumah kopi. Tengok tu ada durian. Slow. Ada durian. Tu. Tu nampak tu. Nampak tak? Ada sebiji durian. Garing ni dia peram tu. Kita bawa balik sebiji durian, tapi kena peram sikit. Wah, durian. Durian. Ni kawasan kebun durian ni.